Rawatan kecemasan untuk pesakit warga emas kini boleh ditangani lebih awal dan lebih menyeluruh di Hospital Khoo Teck Puat. Hospital itu telah menubuhkan unit jagaan kecemasan geriatrik khusus yang pertama di Singapura. Ia dijangka merawat lebih 1,000 pesakit setahun serta memendekkan tempoh jagaan di hospital daripada seminggu kepada hanya 24 jam. Unit kecemasan di sesebuah hospital rata-rata menerima sekitar 250 hingga 300 pesakit setiap hari. Ia sering memberi pengalaman yang sukar bagi golongan warga emas yang membentuk lebih suku golongan pesakit sedemikian. Lantas, Hospital Khoo Teck Puat menubuhkan Jabatan Jagaan Kecemasan Geriatrik atau JAM yang bertujuan memberikan penjagaan komprehensif kepada pesakit di kalangan warga emas. Jururawat di unit tersebut bekerjasama dengan ahli fizioterapi untuk memastikan pesakit terus bergerak semasa tempoh rawatan mereka. Dengan menangani keperluan kompleks pesakit warga emas lebih awal dan secara menyeluruh, Jam Care bertujuan untuk mengurangkan keperluan si pesakit untuk menginap di hospital terlalu kerap dan lama.